Dan air keluar masuk dekat Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini 1 hari bulan 1 2026. Alhamdulillah. Pak Lang cuti hari ni. Pak Lang. Mana Pak Lang ni? Pak Lang. Tu Pak Lang cuti. Alhamdulillah dapat dia tolong Pak Ndak buat pipe pasang pipe hari ni. Lepas tu Pak Ndak boleh sambung buat filter ni, water filter sambung dengan water tank, insya-Allah. 3 ketah pun dah sampai, ada kat depan tu. InsyaAllah. Siap-siap semua, Pak Ndak dipasangkan. Okey. Doakan kami semua sihat. Alhamdulillah. Keluarga sihat. Sahabat-sahabat semua sihat, insya-Allah. Assalamualaikum. Sayang semua. Bye. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Selesai hari ni kerja-kerja pipe. Alhamdulillah. Pada review sikit. Okey. Ni shower yang pada tukar. Alhamdulillah. Ni air direct. Air direct ni. Pada tambah lagi satu stopcock. Stopcock ni keras. Tak boleh susah nak tutup. Okey. Dia air direct. Ni pipe air direct. Okay. Ni Pak dah betulkan. Pipe ni nampak tak melengkung tu. Asalnya tegak, tak dapat ke dinding. Pak nak bend, bakar sikit. Alhamdulillah ni air tangki. Sana tu satu air direct memang ada lah. Pipe air direct.
Lepas tu sini pun pipe dia melengkung, nampak? Bengkok Pandak dah bakar. Okey. Sini pun Pandak tambah satu shower. Shower ni shower air emergency lah. Air tangki. Tak apa laju lah. Boleh nak guna. Kalau kata air pipe direct, air pipe tak ada, boleh guna mandi air tangki ni. Okey. Emergency. Okey. Ni semua pipe-pipe yang bersambung-sambung tu Pandak dah tukar semua. Dah cantik. Okey, sambungan dia. Okey. Ni ada ubah sikit. Naik ke atas tu, yang naik ke puncak tu, itu pelepasan angin. Jadi kalau kata ada sangkut angin kat dalam batang pipe ni, angin tu boleh lepas ke situ, penghujung. Okey. Singki luar, air tangki. Dan ini singki dalam, guna air tangki. Agak perlahan sikit lah. Boleh lah. Okey, dah jauh perjalanan dia kan. Okey, yang ini Pandak dah sambung untuk pemasangan water filter. Okey. Besok Pandak nak pasang water filter bersama dengan dia punya water tank sekali. Okey. Alhamdulillah. Doakan Pandak sihat ya. Doakan Pandak sihat, Pandak sihat, keluarga kita semua sihat. Sahabat-sahabat sihat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala-segala usaha-usaha kerja kita. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Sayang semua. Bye.